Kita atas dunia lah ni, tolak Quran, ambil orang jadi pemimpin. Kita tegak turut dia, boleh sama seria, tegak main lagi suka. Tapi akhirat kalau, masing-masing tak mengaku. Pakcik atau cik lah, Datuk, saya penyokong Datuk atas dunia kita. Tolonglah saya pada masa. Aku tak kenal mu. Pula, ya kita atas dunia kita sokong dia, pangkah dia, turut dia kerana dia begini. Walaupun dia tak sokong kerana Allah Ta'ala, tapi dia boleh duit, dia boleh piti, sokong dia. Atas akhirat kalau, kanu lahum ada. Satu sama lain bertengkar. Pemimpin tak kenal orang dia pimpin. Orang kampung tak kenal pula dengan pemimpin dia. Masing-masing bertengkar berlaku. Ni Tuhan beritahu awal-awal lagi, bahawa kita, muhir manusia, jangan sokong orang. Sokong aku. Jangan turut orang, turut aku. Melalui Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Orang yang musafkan atas dunia ni, walaupun tak kenal kerana aku, akhirat kelak, orangnya akan bertekan dengan akhirat. Dia akan lawan membalik. Tak kenal. Banyak ayat lain yang menyebutkan bahawa istabarra alladhina tabi'un minal ladhina taba'u ra'ula. Istabarra alladhina tabi'un minal ladhina taba'u ra'ula. Muhammad beritahu pada tabarra alladhina tabi'un, segala orang yang diikuti pemimpin. Orang yang jadi pemimpin di muka dunia ni akan berlepas diri, tak mau mengaku orang ni ialah tu aku, sokong aku. Akan berlepas diri. Kenapa? Neraka depan. Bila neraka depan juga,